Islamiyah 1. Feeling positif lah. Biru putih, putih kuning. Nak kata jauh, kita berjiran. Asyik menyanggah sehingga pening. Ayo ke sini, gabung fikiran. Salam sejahtera, salam sejahtera. Yang arif dan bijaksana. Berdiri asal di sini tidak lain dan tidak bukan. Bukan hujat-hujat mereka yang memberikan. Kesalahan mereka yang pertama, mereka menyatakan bahawa jiran ini mereka menyatakan bahawa jiran ini saling membenci antara satu sama lain. Akan tetapi hadirin, kita dididik sejak kecil lagi agar saling sayang menyayangi antara satu sama lain, bukan? Jika begitu, yang kami ingin gagaskan pada hari ini adalah kurang komunikasi antara jiran dan bukan saling membenci, hadirin sekalian. Dan kesalahan mereka yang kedua terletak apabila di kayu ukur mereka yang berbunyi menghasilkan interaksi yang positif. Sebentar puan, menghasilkan interaksi yang positif. Hadirin, menghasilkan interaksi yang positif. Bagaimana kita ingin mengukur hasil interaksi yang positif ini, hadirin? Itulah kesalahan yang terletak di kayu ukur mereka. Di dalam kayu ukur tidak diukur. Hadirin, selesai sudah fasa pembidasan saya. Maafkan saya, puan. Hadirin, andai tiada perbualan di antara jiran, maka akan timbullah kesalahfahaman. Ini bukan kata-kata hasil hawa nafsu saya, hadirin sekalian. Ini adalah hasil kata-kata anggota parlimen Encik B yang K. Soalannya sekarang ini, hadirin, mengapa tiada perbualan? Akan saya buktikan ke dalam buah hujah yang akan dibawa oleh saya sendiri pada hari ini. Hujah kami yang hujah kami yang kedua berbunyi teknologi yang menjauhkan yang dekat. Hadirin, tidak dinafikan bahawa hadirnya teknologi ini adalah sebagai satu wahana untuk mendekatkan saudara mara ataupun sahabat-sahabat yang jauh, hadirin sekalian. Akan tetapi jikalau digunakan secara berlebihan, maka buruklah padanya. Hadirin, kita tahu sekarang ini teknologilah yang mencorakkan hidup kita. Teknologi ini bukanlah radio, televisyen sahaja, malah dengan iPhone-nya, iPad-nya, iPod-nya dan segala i yang sewaktu dengannya, hadirin sekalian. Dan tukilan daripada Dr. Azam Zakaria dari Universiti Kebangsaan Singapura, kalau berjiran, tanyalah kabar. Kalau berjiran, melawatlah antara satu sama lain. Kalau berjiran, bantulah antara satu sama lain, hadirin sekalian. Dan dengan kegunaan teknologi yang berlebihan ini, mereka terlalu taksub dengan teknologi ini dan mereka meremehkan penglibatan jiran dalam kehidupan mereka, hadirin sekalian. Bayangkan selepas balik dari kerja sahaja, bayangkan selepas pulang dari kerja sahaja terus menghadap komputer. Untuk apa, tuan-tuan sekalian? Untuk menyelesaikan nomborkan kerja yang ada, hadirin sekalian. Sebelum itu, silakan puan. Bukankah dengan adanya teknologi ini, mereka dapat menghasilkan komunikasi di laman media sosial? Terima kasih puan. Telah kami terapkan bahawa jiran ini adalah jiran tetangga. Jika kita hidup sesama jiran, mengapa harus kita menggunakan teknologi untuk terima kasih. Inilah gaya hidup kita, hadirin sekalian. Gaya hidup yang penuh dengan teknologi, hadirin sekalian. Lebih teruk lagi, hadirin, apabila di meja makan sibuk dengan telefon bimbitnya untuk menyelesaikan kerja-kerja, hadirin. Dan ini hanyalah dari sudut dan ini hanyalah dari sudut orang yang dewasa saja, hadirin. Di dalam alam remaja juga sebegitu, hadirin sekalian. Bayangkan di sekolah mereka terlibat dalam setiap bentuk aktiviti yang mengemukakan teknologi, hadirin, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tukiran daripada sg.news.yahoo.com, tinjauan yang dilakukan daripada Politeknik Singapura menunjukkan waktu yang digunakan di internet di kalangan belia secara purata meningkat daripada 4.8 jam sehari pada tahun 2011 kepada 5.5 jam sehari pada tahun 2012. Satu tahun dari sini meningkatnya peratusan itu agak banyak. Dan di manakah masa demi jiran,
hadirin sekalian. Dan jikalau dengan keluarga saja kita kurang berinteraksi, jika dengan keluarga saja kurangnya sifat perkongsian, bagaimana pula dengan jiran tetangga hadirin sekalian? Dan kita dapat lihat dengan penggunaan teknologi yang berlebihan ini yang menghambat sikap perkongsian antara jiran. Dan jika tiada sikap perkongsian, jika tiada sikap perkongsian, jika tiada sikap perkongsian, maka tiadalah komunikasi. Dan jikalau tiada komunikasi hadirin sekalian, maka ia sejajar dengan kayu ukur kita yang berbunyi berhubungan dengan jiran itu tidak dipentingkan, tidak diperlukan, dan tidak lagi kita bergantung dengan disebabkan gaya hidup kita masa kini. Dan kami masih lagi berpegang teguh dengan pendirian kami yang berbunyi gaya hidup masa kini menjejas perhubungan antara jiran. Hujah saya yang ketiga berbunyi kuasa wang yang memudarkan semangat kejiranan. Hadirin, semangat kejiranan adalah satu perkara yang dibanggakan satu ketika dahulu yang kini diingati sebagai the kampung spirit hadirin sekalian. Namun, gaya hidup masa kini melihatkan bahawa wang adalah satu-satunya solusi yang menyenangkan lagi menyelesaikan hadirin sekalian. Justru masyarakat yang dahulu bersama-sama dalam segenap perkara kini berpaling kepada wang untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sebagai contoh, mereka mengupah pegawai keselamatan untuk menjaga rumah mereka. Andai rumah dirompak, tiada lagi rasa bertanggungjawab dan ambil berat lagi kerana telah hilang sifat kebersamaan dan semangat yang telah ditanam oleh masyarakat yang terdahulu. Contoh yang kedua adalah mengenai perkahwinan hadirin sekalian. Jikalau dahulu kala, jikalau adanya majlis perkahwinan, satu kampung bergotong royong untuk menjayakan majlis tersebut. Tetapi kini hadirin sekalian, dengan menekan beberapa nombor saja dan membayar beberapa wang saja, telah siap majlis tersebut dalam jangka masa 1 atau 2 hari saja. Ini membuktikan bahawa wang yang memudarkan semangat kejiranan yang telah diterapkan oleh nenek moyang kita hadirin sekalian. Dan wang telah menghambat sikap bergotong royong. Dan jika kurang pelibatan dalam sikap bergotong royong, bagaimana ingin ada komunikasi hadirin sekalian? Dan jika kurang komunikasi hadirin sekalian, maka ianya sejajar dengan kayu ukur kami yang berbunyi berhubungan dengan jiran itu tidak dipentingkan, tidak diperlukan, dan tidak lagi kita bergantung dengan disebabkan gaya hidup kita masa kini. Dan kami masih lagi berpegang teguh dengan pendirian kami yang berbunyi gaya hidup masa kini menjejas perhubungan antara jiran. Sekian, mohon untuk usul terus diterima.